isu Rohingya ni, orang UMNO tak payah nak salahkan Anwar Ibrahim lah. Tak payah. Orang UMNO yang duk kelang kabut salah ke Anwar Ibrahim pasal isu Rohingya ni, hampa tak ada rasa malu ke? Hampa tak ada muka ke? Hampa duk main isu Rohingya ni sama seperti hampa londehkan Datuk Seri Najib hampa tu sendiri. Pasal apa aku kata lagu tu? Pasal Rohingya ni banyak masuk dalam negara ni zaman siapa lagi kalau bukan zaman Najib. Najib dulu dia siap turun himpunan Solidariti Rohingya dekat Stadium Titi Wangsa tu dengan Presiden PAS Hadi Awang tu. Waktu tu kita tengok pendirian kerajaan terhadap etnik Rohingya ni lebih terbuka atas alasan kemanusiaan. Bagus lah, bukan kata tak bagus, benda tu bagus. Tapi kesan dia tu kita boleh tengok hari ni. Datuk Seri Najib lah orang yang bawa isu Rohingya ni sampai ke pentas antarabangsa, dapat perhatian dunia, dapat perhatian OIC, badan-badan kemanusiaan dunia yang lain. Semua kita dapat perhatian dunia tu. Dan kerana keterbukaan kerajaan zaman Najib dululah, berapa ramai Rohingya ni, etnik Rohingya, etnik pelarian Rohingya ni berduyun-duyun masuk ke Malaysia. Sama ada masuk secara sah ke, masuk secara tak sah ke, itu belakang kira. Cerita dia pokok pangkalnya, sebab kan keterbukaan zaman Datuk Seri Najib lah, kita terpaksa menanggung beban etnik Rohingya yang cukup-cukup ramai dalam negara hari ni. Kau tengoklah pelarian Rohingya hari ni beranak pinak dah dalam negara kita ni. Pegang pula kad UNHCR tu kan. Bila keadaan itu dah berlaku, bukan senang untuk kita halau dia orang ni keluar. Tak semudah itu. Kena ada persetujuan negara ketiga. Setakat hari ni tak ada negara ketiga yang nak terima mereka lagi. Tak ada. Sebab itu proses nak hantar ke, nak halau ke, nak apa ke, kena ikut undang-undang antarabangsa, kena ikut kerjasama macam mana, kerjasama diplomatik macam mana, persetujuan secara bersama dengan negara penerima apa semua. Bukan senang. Yang kena cuci benda ni siapa dia hari ni? Anwar Ibrahim lah. Yang orang UMNO duk maki hamun apa semua ni, dia lah yang kena cuci. Apa kerajaan hari ni buat? Kerajaan hari ni dia terpaksa pikul satu beban peninggalan yang berlegasi, tapi tak bermaksud kerajaan hari ni tak buat apa-apa. Kita pun tahu operasi kerajaan buat operasi penguatkuasaan, imigresen, PDRM yang duk buat tiap-tiap hari, nak kesan warga asing ni, warga asing yang tak ada dokumen sah, mereka yang masuk salah gunakan status, yang tinggal secara haram apa semua kerajaan tengah buat operasi lah, tengah nak kesan dia orang ni sekarang. Kalau boleh, aku pun secara peribadi, aku nak suruh kerajaan halau semua buat-buat ni. Halau. Himpun atas satu bot, halau dia orang keluar ni, etnik Rohingya ni. Kalau boleh. Kan, ini negara kita, aku pun tak suka dekat dia orang ni. Tapi dah buat macam mana? Ni dah pandai berimpun pula depan pejabat UNHCR ni. Ada satu masalah pula untuk polis kita, untuk penguatkuasa kita nak kena fikir pasal dia orang ni. Aku pun pening. Diorang ni makin ramai. Aku setuju kalau kerajaan nak buat tindakan drastik, tapi tak boleh, keadaannya tak semudah itu.